Diktator Rusia Vladimir Putin segera terbang ke Beijing untuk tunduk kepada Xi Jinping yang telah memanggilnya ke sana. Belum sempat Donald Trump berlepas dari Beijing pada hari Jumaat, sudah diketahui bahawa pada hari Rabu, 21 Mei, Vladimir Putin akan tiba di Beijing. Antara dua sidang kemuncak itu terdapat jarak. 5 hari ini adalah kali pertama dalam sejarah di mana China menerima pemimpin dua kuasa yang bersaing dalam tempoh 1 bulan sahaja. Dan semua ini bukan kebetulan. Ini adalah satu isyarat. Tetapi untuk apa dan mengapa Vladimir Putin terbang ke Beijing? Bagaimana dia akan disambut di sana? Dan apa yang akan mereka bincangkan? Semua ini akan kita bincangkan dalam episod ini. Nama saya Alexei Pecci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran YouTube ini, tekan butang suka pada episod ini dan sila tinggalkan sebarang komen anda di bawah video ini. Ini sangat membantu dalam mempromosikan kandungan di YouTube. Saya akan amat menghargainya supaya seramai mungkin penonton dapat melihat episod-episod ini. Selain itu, langgan saluran Telegram saya, Pecci News. Pautannya ada di dalam keterangan video ini. Jadi, mari saya terus nyatakan apa yang ditulis oleh media China hari ini. South China Morning Post melaporkan bahawa lawatan Ketua Kremlin akan berlangsung hanya beberapa hari selepas sidang kemuncak Xi Jinping dan Donald Trump. Putin akan berada di China hanya 1 hari sahaja. Lawatannya mungkin tidak akan semeriah dan sehalus yang dirancang seperti lawatan Trump. 1 hari sahaja. Tiada kemeriahan rasmi negara. Ini adalah pertemuan kerja. Dan begitulah. Versi rasmi Kremlin mengenai lawatan si dungu lembik Vladimir Putin ke Beijing telah diumumkan oleh jurucakapnya, Dmitry Peskov, yang menyifatkan lawatan Putin ke China sebagai hubungan rutin antara Moskow dan Beijing. Tetapi hubungan rutin, seperti yang dikatakan oleh Peskov, tidak berlaku. Hanya 5 hari selepas sidang kemuncak bersejarah antara Amerika Syarikat dan China, dan akhbar yang sama, South China Morning Post merumuskan semuanya seperti berikut. Lawatan ini menunjukkan usaha Beijing untuk menguruskan hubungan dengan Moskow dan Washington serta menonjolkan dirinya sebagai kuasa utama dalam realiti di mana susunan dunia menjadi semakin berpecah belah. Dan dalam frasa ini, sebenarnya, saya rasa inilah intipatinya. China mula-mula menerima Donald Trump dan mendengar orang Amerika. Permintaan berkaitan Iran, perdagangan, Taiwan dan sudah tentu mengenai perang Rusia terhadap Ukraine. Dan dalam frasa itu, semuanya menceritakan kepadanya tentang apa yang Xi Jinping bincangkan dengan Trump dan apa yang kini perlu dilakukan di Moskow berkaitan perkara itu. Atau mungkin juga tidak menceritakan sebenarnya. Itu juga tidak mustahil. Siapa sebenarnya Vladimir Putin? Dia hanyalah lelaki kecil yang berlari ke sana-sini. Xi Jinping mungkin langsung tidak memberitahunya apa-apa. Dia hanya boleh memberikan arahan kepadanya dan berkata, "Baik, sudah, pergi, bekerja." Tetapi intinya ialah, Beijing pada masa yang sama membentuk pemahaman di kedua-dua pihak bahawa semua jalan menuju ke Beijing seperti yang dikatakan. Apakah yang akan dibincangkan oleh Putin dan Xi Jinping? Baik, ada beberapa topik yang agak jelas. Pertama, Iran. Dan Trump semasa rundingan di Beijing berusaha supaya China menekan Teheran dan membantunya membuka Selat Hormuz. Jadi, Rusia tetap merupakan salah satu pembekal utama teknologi ketenteraan kepada Iran. Di sana terdapat komponen roket, drone dan sistem bahan api. Dan semua ini tetap melalui skim Rusia. Jika China telah bersetuju dengan Trump untuk menekan Iran, mereka perlu mencapai persetujuan dengan Putin supaya Rusia berhenti mengelak tekanan itu melalui saluran mereka sendiri. Berhenti menyokong rejim di Tehran dan mengurangkan sokongan terhadap rejim itu. Satu tanpa yang lain tidak akan berhasil. Kedua, sudah tentu Ukraine. Trump berkata bahawa beliau telah membincangkan perang orang Rusia yang liar dengan Ukraine bersama Xi Jinping. Dan seperti yang dia katakan, kedua-duanya mahu penyelesaian, tetapi tiada sebarang pelan. Putin tiba tepat pada masa apabila Beijing telah mendengar pendirian Amerika. Apa yang akan dikatakan Putin kepada Xi Jinping? Dan sama ada ini akan menjadi penyeimbang langsung kepada apa yang dikatakan oleh Trump, masih belum jelas. Sukar untuk menilai di sini. Tetapi sudah jelas bahawa Putin sebelum lawatannya ke Beijing untuk bertemu Xi Jinping, jelas cuba meningkatkan nilainya sendiri. Inilah serangan peluru berpandu ke atas Kiev. Inilah pelancaran drone secara rekod. Ancaman untuk menyerang pusat-pusat membuat keputusan. Ujian Sarmat. Semua ini adalah cubaan untuk menunjukkan, lihat, saya bukan sekadar si kerdil yang menari-nari ini. Tidak, saya adalah pemain yang hebat di, maksudnya, pentas dunia.
Dan di sini kita beralih kepada soalan ketiga. Sarmat. Putin minggu ini mengumumkan ujian peluru berpandu balistik antara benua. Ini adalah isyarat kepada Barat dan sekutunya. Dan ini sudah kali ke-10 sejak 2021 apabila Putin mengumumkan bahawa peluru berpandu ini hampir siap. Saya ingin mengingatkan, pada September 2024, ujian peluru berpandu Sarmat yang gagal telah meninggalkan kawah berukuran 60 meter di tapak ujian di Plesetsk. Selain itu, jangan lupa bahawa peluru berpandu ini menggunakan bahan api cecair. Ini menimbulkan beberapa masalah operasi. Maksudnya, ini lebih kepada kenyataan politik daripada satu kejayaan ketenteraan yang sebenar. Tetapi dalam perbualan dengan Xi Jinping, Putin akan menggunakannya sebagai satu demonstrasi kekuatan. Seolah-olah berkata, lihatlah apa yang kami ada. Mengenai medan perang. Kerana Vladimir Putin pergi ke Beijing bukan dari posisi sebagai pemenang, walaupun dia cuba untuk kelihatan begitu. Dan di sini menarik. Hari ini, CNN menerbitkan bahan yang menarik dan mereka menulis, buat pertama kali dalam masa yang lama, Ukraine telah membebaskan lebih banyak wilayah dalam sebulan berbanding yang ditawan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Ukraine, Mikhail Fedorov, menyatakan, kami telah memusnahkan 35,000 tentera Rusia pada bulan April dan juga pada bulan Mac. Maksudnya, kadar itu masih sama. Rusia tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk meneruskan serangan. Tentera Ukraine sedang melemahkan tentera Rusia. Akhirnya, Institut Kajian Perang mengesahkan bahawa pada bulan lepas, Rusia telah mengalami kerugian bersih dari segi wilayah. Ini adalah kali pertama sejak permulaan operasi Kursk oleh Angkatan Bersenjata Ukraine pada Ogos 2024. Di medan perang, sudah jelas Rusia sedang kehilangan inisiatif. Oleh itu, Rusia cuba menyerang bandar-bandar Ukraine secara besar-besaran. Dan inilah 1,560 drone tersebut yang telah dilancarkan oleh Rusia hanya dalam satu hari. 13 hingga 14 Mei. Ini adalah sebagai pampasan kerana mereka tidak berjaya di barisan hadapan. Dan, seperti yang dikatakan oleh pegawai-pegawai Ukraine, mood para penjajah tetap berubah disebabkan keletihan. Dan ini adalah isyarat yang penting. Kenapa Putin perlu pergi ke Beijing sekarang? Jawapannya, supaya Trump dan Xi Jinping tidak membuat perjanjian tanpa dia. Putin memang seorang yang paranoid. Dia sangat takut kalau ada perjanjian dibuat tanpa dia. Maafkan saya atas kata-kata yang kasar. Tapi beginilah perangai mereka. Tidak ada cara lain untuk menggambarkan mereka. Mengklasifikasikan. Dan sementara Presiden Amerika berada di Beijing bercakap tentang keamanan, tentang pembukaan Selat Hormuz, tentang tekanan terhadap Iran, Rusia sepanjang masa ini berada di luar perbincangan. Begini, dan sekarang Putin seolah-olah pergi untuk menamatkan keadaan Rusia di ketepikan itu, untuk menjelaskan kepada Xi Jinping di mana garis merah Rusia, di mana Moskow bersedia untuk membantu dan di mana tidak bersedia. Dan mengingatkan bahawa inilah perkongsian strategik, tanpa had, yang telah ditandatangani antara Beijing dan Moskow. Ini bukan sekadar kata-kata. Jadi, di manakah semua itu? Dan akhirnya, saya akan akhiri siaran ini dengan satu lagi anda tahu. Petikan daripada South China Morning Post. Dan inilah yang mereka tulis seterusnya. Beijing kini melihat dirinya dan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya platform di mana semua pemain utama bertemu. Trump telah tiba. Putin akan tiba. Dan Xi duduk di tengah-tengah. Dan inilah sebenarnya hasil utama sepanjang minggu geopolitik ini. Di sini saya akan berhenti seketika. Pendapat anda, kesimpulan anda, sila tulis di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh lakukannya secara keuangan dengan sebarang bentuk derma atau melalui langganan penaja berbayar, melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua.